fenomena kepala ayak ataupun kepala air semalam meragut 3 nyawa di latar Sepim Kulin. Apa nak jadi, sampai bila nak jadi, dan adakah perkara ini kita boleh normalisasikan? Bagi saya, jangan biasakan benda yang tak biasa, tambah-tambah lagi melibatkan nyawa manusia. Sampai bila pihak yang bertanggungjawab harus mainkan peranan. Lakukan duit, perlu ada ke hazard identification, risk assessment, risk control di setiap latar. Perlu ada penambahbaikan daripada segi keselamatan, especially keselamatan para pengunjung. Okey, jangan lupa make now sebelum semakin teruk. Okey, kalau dah ditakdirkan lemas tak apa, tapi kalau disebabkan meninggal dunia kerana isu kepala air, itu saya rasa adalah sesuatu yang boleh dielakkan dengan suatu tindakan ataupun engineering control ataupun pelbagai mekanisme lain yang boleh dilakukan. Berita viral semalam, berita yang amat menyentuh hati nurani kita sebagai manusia, melibatkan kehilangan nyawa 3 mangsa lah, di latar Sedim Kulin, Kedah. Bagi saya sangat menyedihkan, sangat kata meruntum jiwa, apatah lagi kesedihan yang melanda keluarga. Jadi saya berharap ahli keluarga mangsa yang terlibat pada kejadian lemas malam di latar Sedim semoga bertabah dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dan salam takziah dan Al-Fatihah kepada mangsa yang telah pergi meninggalkan kita di dunia ini. Saya dikabarkan 3 orang, ibu yang masih saya boleh cakap masih muda, dengan 2 anak berusia 12 dan 3 tahun kalau tak salah saya. Jadi apa yang saya nak komen dengan berkenaan dengan kejadian lemas malam tu, saya suka sebut macam ni lah, jangan biasakan benda yang tak biasa. Kalau nak faham apa maksud jangan biasakan benda yang tak biasa ni, kejadian lemas ni bila kita dengar daripada dekat latar tu dah biasa dah lemas, dekat latar tu, habis tu kita takkan nak sebut macam tu, takkan nak biasakan dah biasa dah lemas, memang dah biasa. Bagi saya itu dah luar daripada kejanggalan, dah bukan normal dah. Dan benda ni kejadian lemas di latar ni tidak boleh dinormalisasikan. Memang orang kata ajal dan maut tu di tangan Tuhan, kodok dan qadar yang menentukan. Tapi kalau boleh kita kena mencegah, kita cuba mencegah daripada awal. Sebab tu kalau dalam safety ni kita panggil HIRAP. Siapa yang duduk siapa yang duduk dalam bidang safety ni, dia pasti biasa dengar berkenaan dengan HIRAP. HIRAP itu adalah hazard identification, risk assessment dan risk control. Okey, kalau dah terlampau ramai dekat latar ni, tak kisahlah latar mana-mana pun, dah terlampau ramai meragut nyawa, perlu dibuat sesuatu. Jangan biasakan benda yang dah bukan orang kata biasa. Okey, sampai kehilangan nyawa. Sebab kehilangan nyawa ni boleh meruntuh jiwa, apatah lagi melibatkan keluarga masa, mungkin bersedih dan trauma sampai bila-bila. Jadi sebagai manusia, saya cadangkan tak kisahlah kepada pihak mana-mana, pihak majlis daerah ke, pihak peringkat negeri ke, negara ke, perlu buat sesuatu. Perlu ada balik HIRAP, hazard identification ni di setiap latar, dan pastikan keselamatan pengunjung yang datang untuk bercuti di latar itu dipastikan selamat. Dan sekiranya ada tanda-tanda, perlu ada buat sesuatu untuk alert kepada pengunjung-pengunjung supaya terus menjauhi daripada sungai itu. Dan satu lagi teguran saya semua kepada penduduk kampung, especially pemilik-pemilik tempat-tempat orang chalet ke, tempat camping, glamping ke, kalau boleh jangan pentingkan keuntungan semata-mata. Kalau tahu cuaca ataupun musim sekarang hujan dan ada risiko untuk berlakunya kepala ayak tu ataupun kepala air tu, tolonglah stop dan jangan terima tetamu, kerana duit anda gadaikan merisikokan nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Okey, jadi nasihat saya, tolong alert pada musim-musim hujan ni, tolonglah jangan pergi mandi dekat latar. Kalau tak, tengoklah semalam sekelip mata sahaja 3 orang telah kehilangan nyawa. Itu yang semalam, yang sebelum ini. Okey, jadi sama-sama kita jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita supaya tidak lagi berlaku kemudian hari. Kalau nak ditakdirkan pun mungkin disebabkan lemas, bukan disebabkan oleh fenomena kepala air. Okey, jadi salam takziah kepada keluarga mangsa. Semoga ruh-ruh yang telah pergi meninggalkan ditempatkan di kalangan orang beriman dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Okey, mesti ramai yang tanya berkenaan dengan yang saya sebut tadi, iaitu HIRAP ataupun hazard identification, risk assessment dan risk control. Dalam safety ini adalah normal yang kita guna pakai. Okey, so apa itu maksudnya hazard identification? Hazard identification itu kita kenal pasti dulu bahaya yang ada, lepas tu kita buat risk assessment, maksudnya risiko-risiko yang boleh ada ataupun boleh datang daripada bahaya tersebut. Selepas itu kita dah kenal pasti bahaya, kita dah buat penilaian risiko bahaya itu, kita kena buat sesuatu, maksudnya kita kena buat risk control, kita nak kurangkan bahaya itu. Okey, so maksudnya hazard identification, risk assessment dan risk control. Kita dah kenal pasti bahaya, kita kena assess bahaya itu dekat mana, lepas tu dah tahu bahaya itu macam mana, kita kena buat kontrol lah. Kena pastikan bahaya itu tidak datang ataupun boleh dicegah atau boleh dikurangkan boleh dikurangkan risiko bahaya itu.